Tukar kereta tiap 5 tahun, gaya hidup mewah bukan untuk B40 dan M40. Ini nasihat kepada Gen Z yang baru nak mula jadi dewasa. Dengar sampai habis. Juan G. Dik, anggaplah kereta bukan aset tapi liability yang sedut duit senyap-senyap tiap bulan. Jangan tukar kereta sebab ego tercalar tengok model baru. Juan G. Tukar sebab kereta tu tak reliable, selalu rosak, tak apa. Bayar ansuran bank 7 ke 9 tahun, lepas tu berhenti dulu. Gunakan duit untuk kembangkan potensi kewangan. Masa muda lah, bagus cuba macam-macam. Jangan serah tengkuk kepada bank untuk terus-menerus bayar kos gaya hidup mewah. Lepas tu mula mengeluh, gaji tak cukup, simpanan kosong, kos hidup tinggi, hidup asyik tersekat. Orang kaya sebenar tak sibuk tukar kereta, tapi guna je kereta lama dan tambah aset dalam diam. Rumah, pelaburan, bisnes. Tapi kita sanggup miskin asalkan nampak berjaya. Kalau pendapatan belum stabil, simpanan kecemasan belum ada, aset macam tak ada, berhenti tukar kereta ikut nafsu. Turunkan gaya hidup sebelum gaya hidup hancurkan masa depan. Masalah kita bukan gaji kecil, dek. Masalah kita obses nak nampak kaya. Ni nak raya nanti, baju raya beli yang harga ratus-ratus ke? Seronok bergaya. Tengok link di bio saya, ada baju cantik, gaya mewah tapi harga tak sampai 100. Belilah, tak payah beli yang ratus-ratus untuk bergaya. Juan G.